7 hari menu sayur untuk subuh. Nak ikhtiar baby, start dari dapur. Kalau nak TTC, jangan fokus suplemen je. Tengok balik sayur apa yang awak makan minggu ni. Sebab kadang rahim kita tak perlu dibersihkan, dia cuma perlu disuapkan zat. Macam isnin, bayam, kaya folat dan iron, bantu kuatkan darah dan sel telur selasa, brokoli, vitamin C dan K bantu sperma sihat dan kuat berenang, rabu, peria katak, kawal gula darah, penting sangat untuk wanita PCOS dan TTC Khamis, lobak merah dan tomato. Antioksidan tinggi, bantu rahim sihat, telur cantik Jumaat, kapsikum dan buncis, kaya zinc dan magnesium, support hormon lelaki dan wanita. Sabtu, kobis, sawi, lobak putih, sayur campur, detoks usus dan buang hormon berlebihan Ahad, jagung dan sup bayam Brazil, bantu stabilkan estrogen dan kuatkan rahim. Kenapa ni penting untuk TTC? Setiap sel telur dan sperma perlukan mineral yang cukup untuk dilahirkan sihat. Kalau badan penuh keradangan atau kekurangan zat, proses persenyawaan pun boleh terganggu. Kalau nak bantu telur matang, hormon stabil dan penempelan jadi mudah, combine makanan subur ni dengan 1 sachet FT setiap pagi. Dah siap ada inositol, folat, iron, zinc dan prebiotik. Lengkap. Follow untuk menu dan ilmu TTC lain yang ramai tak tahu tapi patut tahu.